Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam koperasi, salam medani dan salam Aidiladha. Alhamdulillah, sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang mulia ini, marilah kita bersama-sama menghayati nilai pengorbanan, kesabaran dan keikhlasan yang menjadi tunjang kepada sambutan Hari Raya Aidiladha ini. Aidiladha mengajar kita bahawa setiap kejayaan memerlukan pengorbanan, kesabaran serta kesediaan untuk berkorban mendahulukan kepentingan bersama demi manfaat yang lebih besar. Nilai ini amat sinonim dengan gerakan koperasi yang berteraskan semangat kebersamaan, solidariti dan perkongsian manfaat secara adil. Koperasi bukan sahaja menjadi platform ekonomi, malah berperanan sebagai pemangkin pembangunan sosial budaya masyarakat yang lebih seimbang, inklusif dan berdaya tahan. Saya percaya dengan semangat kerjasama yang kukuh dan iltizam yang berterusan, gerakan koperasi akan terus berkembang sebagai pemacu kesejahteraan ekonomi anggota serta menyumbang kepada pembangunan negara. Bersempena Hari Raya Aidiladha ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pihak yang ada di Malaysia dan di luar sana. Maaf zahir dan batin. Wassalam.